dia tak boleh nak cakap benda tu lah dekat kita kan. Sebab benda ni laluri seorang anak. Jadi ini adalah sebabnya saya mengambil jalan, membuat keputusan untuk saya tinggalkan dunia pekerjaan saya, tapi saya tak tahu pun saya akan berjaya ke tak berjaya untuk resign dan bekerja bisnes full time. Tapi sebenarnya saya mula dengan langkah pertama, iaitu saya start buat bisnes part time. So bila saya buat bisnes part time, saya target untuk dapat jualan 10,000 yang pertama. Sebab itu saya punya stepping stone pertama. Kalau saya boleh buat jualan 10,000, maka saya boleh buat jualan 20,000, 30,000 dan berkali ganda lebih pada itulah. So saya capai jualan 10,000 tu kurang daripada setahun pertama. Maksudnya jualan 10,000 tu sebulan, sebulan untuk tempoh dalam 6 bulan ke 8 bulan pertama. Dan daripada situ saya dah start ada confidence yang saya boleh go full time. Saya boleh bagi masa sepenuhnya pada anak-anak saya. Dan 2-3 tahun lepas tu, alhamdulillah saya resign. So jadi benda ni sebenarnya